korang nak buat lagu tapi korang tak tahu caranya. Kalau korang nak tahu, sebenarnya sekarang ni kalau kita nak buat lagu, kita dah tak perlukan komposer, kita dah tak perlukan artis, kita dah tak perlukan vokalis. Kita boleh buat lagu hanya di hujung jari dan tak sampai 5 minit pun. Sebelum saya review apps tersebut, nama saya Muhammad Azfar Farhan. Jadi jom kita tengok apa apps yang saya nak review untuk buat lagu. Jadi sekarang saya just guna phone untuk buat lagu. Sebab kan saya dah cakap kita boleh buat lagu hanya menggunakan hujung jari. Okay. Mula-mula kita download apps Suno dekat App Store ataupun Play Store. Kita search je Suno AI Music and Song Generator. Macam saya dah download. And then kita open je, kita buka. Lepas tu kita pergi ke bahagian tengah tu, ada satu logo lagu dan star. Kita tekan, and then dia akan keluar lirik, style dan song title. Okay, jadi untuk buat lirik saya tak pandai, and then saya gunakan ChatGPT. Saya minta ChatGPT dan ini prompt saya. And then kita copy sahaja, and then kita paste ke Suno dekat bahagian lyrics. Kita paste, and then style, kita tulis apa style yang kita nak. Dia ada macam-macam, pop, balada dan sebagainya. Kita macam saya gunakan rap. Okay, lepas tu song title saya letakkan Bangkit Semula. And then saya create. Okay, lepas tu dia akan keluar macam ni. Dan yang ada tanda lock tu bermakna kena upgrade kepada premium. Kalau tak ada tanda lock, bermakna lagu tu percuma. Kalau dia keluar your groove is on way, that mean lagu korang tengah proses. Okay, lepas dia dah keluar macam ni, korang pilih di antara dua lagu yang teratas ni. Macam saya pilih yang pertama. Dulu aku jatuh, hilang semua arah, mimpi jadi debu, hati penuh parah. Ramai cakap aku takkan mampu berdiri, tapi api dalam jiwa masih tak pernah mati. Okay, jadi kan saya dah cakap sekejap je untuk kita buat lagu ni. And then jom saya ajar cara macam mana nak save. Kita tekan dekat lagu tu, dan ada titik 3 dekat bahagian belah kanan bawah sekali. Kita tekan titik tu, and then kita tekan dekat share song. Okay, lepas tu kita download. Tekan download ni. Okay, lepas tu kita tekan download video. Okay, dah. Itu sahaja video daripada saya tentang Suno AI. Kalau video ni bermanfaat untuk anda, sila share, subscribe and then comment. See you next. Bye.